Awak ni bukan tak boleh. Boleh, cuma kekangan kebiasaan nyanyi begitu kan. Jadi nak ubah tu bukanlah sesuatu yang mudah, saya faham je. Tapi saya perlu ketuk ketuk lagi kan. Dari sehelai kertas bermula cerita. Awak takut Dia macam berkira. Dari sehelai kertas bermula cerita. Dia cari. Dia tak smoothly. Hey, nyanyilah. Continuing lah. Sayang, narrative vocal. Make sure you punya kesinambungan narrative vocal tu dijalankan secara naturally ya. So setiap lagu ni dia ada tempat-tempat pernafasan yang sepatutnya. Kadang-kadang plan pernafasan ni boleh je diubah, boleh je mengikut kemampuan penyanyi. Tapi sepatutnya penyanyi kena work for it. Frasa ni tak boleh lah dia main potong-potong. Haram lah jadi kan. Helaian indah. Ya Allah, hai ritmik dia.